potensi emas 24K. Sebab ramai orang tak faham. Kak, macam mana kita nak dapat keuntungan daripada simpanan emas kita? Kalau tak untung, takkanlah kita simpan, ya tak? Jadi dia punya potensi dia saya akan ceritakan. Saya akan bagi beberapa contoh supaya mudah untuk tuan-puan faham. Okay, so first kali tuan-puan, kita fahamkan potensi kenaikan 1 gram. Baru tuan-puan boleh faham. Okay, so saya nak ceritakan. Saya bermula simpan emas sebenarnya pada tahun 2021. Waktu saya mula-mula simpan, harga saya 1 gram hanyalah 265. Tuan-puan ingat tak berapa harga pertama anda? Cuba komen. Okay, harga pertama saya adalah 265. Waktu tu saya memang rasa mahal. 2021 265. Lepas tu dia naik lagi kepada 200. Tahun 2022 dia naik kepada 276. Kemudian tahun 2023 dia naik kepada 320. Okay. Lepas tu pada tahun 2024 dia naik kepada 337. Pada tahun ini, Januari, awal 1 Januari, 1 gram baru RM419. 419. Dan hari ini 1 gram dah meningkat pun kepada lebih 600. Hari ini dah 603. Alhamdulillah. Hai Cikam, hai Puan Rosma, hai Puan Nurul Aini. Nampak tak potensi kenaikan 1 gram? Okey, kalau kita simpan emas, kita kena simpan emas untuk tempoh 2 tahun dan ke atas. Sebab tu dekat sini Kak Farah buat comparison antara tahun 2023 meningkat kepada tahun 2025. Okey, tuan-puan nampak tak? Dalam tempoh 2 tahun, harga telah meningkat sebanyak RM282. Peningkatan bersamaan dengan 88%. Masya Allah. Untung tak untung? 2 tahun. Tempoh 2 tahun. Untung tak untung tuan-puan? Saya nak tanya. Siapa rasa untung, bantulah saya. Komen untung atau komen 1. Okay. Dan tolong juga tekan button share dekat bawah tu. Kita nak ramai lagi orang dapat manfaat daripada perkongsian saya. Okay, so 88% hanya dalam tempoh 2 tahun. Bermaksud dalam tempoh setahun ni tuan-puan, peningkatan dia adalah sebanyak 44%. Jelas ya dekat sini? Okay, nanti ada sebarang soalan tanya. Okay, siapa yang baru first time masuk dalam live saya, jemput follow saya. Okay, saya adalah Srisa, founder Masa Dealer DPG, di mana everyday saya akan berkongsi ilmu emas. Saya bagi ilmu emas dengan secara percuma je tuan-puan. Tuan-puan kalau buka account, tak payah bayar apa-apa. Tuan-puan hanya perlu menabung saja secara konsisten di dalam account. Itu yang saya akan ajarkan. Nampak tak ya? Inilah dia potensi untuk emas 24K. Okay, ini kita bagi contoh 1 gram 1 gram. Jadi kalau tuan-puan ingat lagi berapa harga 1 gram? Buat tuan-puan yang dah simpan emas dekat sini mesti ingat lagi. Kan? Berapa harga emas pertama anda? Cuba komen. Saya rasa mesti ramai dah dapat keuntungan. Tuan-puan kena sabar dalam tabungan. Tabungan emas adalah untuk jangka masa panjang. Kalau kita baru bermula tahun 2025, memang kita rasa mahal. Tapi kita kena sabar. Sebab tahun depan kita tukar mindset kita. Kalau hari ni kita bermula pada harga 603, bermaksud setahun lagi harga emas akan naik kepada 703. 2 tahun lagi dia naik kepada 803. Tuan-puan yang nak screenshot boleh screenshot. Okay, ambil potensi kenaikan 1 gram. Yang belum lagi ada simpanan, ambil tindakan sekarang. Macam mana nak bertindak? Terus isi form. Form dekat bawah nampak ya? Form dekat bawah nampak. Jelas ini adalah untuk harga 1 gram emas. Lepas ni kita akan tengok kepada potensi emas fizikal pula. Okay, kita akan bagi beberapa contoh. Okay, setakat ni ada tak sebarang soalan? Ada soalan tanya je dekat ruang komen. Semua orang diam je hari ini. Okay, kita pergi kepada item 5 dinar. Okay, 5 dinar berat dia adalah 21.25 gram. Ini adalah item 5 dinar. Okay, ini 5 dinar. 5 dinar ni memang sangat-sangat terkenal di kalangan anak-anak muda lah sekarang ni. Anak-anak muda kumpul 5 dinar untuk dijadikan sebagai hantaran perkahwinan.
Kalau jika untuk item mas kahwin, biasanya anak-anak muda gunakan item yang kecil sikit lah. Contoh setengah dinar, suku dinar. Untuk 5 dinar ni lebih sesuai untuk dijadikan sebagai hantaran. Okey, kita tengok dekat sini harga dia tuan-puan. Pada tahun 2023, okey, 5 dinar ni harga dia baru RM6,700. Kemudian tahun 2025 dia telah meningkat. Tahun inilah hari ini dia dah meningkat kepada RM12,700. Okey, peningkatan dia sebanyak RM5,997. Okey, bersama dengan 89%. Masya Allah. Sangat-sangat banyak kan? Dalam tempoh 2 tahun yang saya sedang kongsikan kepada tuan-puan adalah peningkatan nilai 5 dinar. Okey, dalam tempoh 2 tahun. Masya Allah. Sangat-sangat banyak. Kita tahu? Okey, sebab tu letak dekat mindset kita nak menabung aset emas mesti simpan 2 tahun dan ke atas. Kalau tuan-puan pernah dengar orang kata, beli mahal lah kalau saya nak jual, kenapa harga ditolak murah? Sebenarnya dia punya perspektif tu salah. Dia tengok mungkin dalam jangka masa pendek. Ataupun dia tengok pada hari yang sama. Memanglah. Kalau kita tengok harga beli, harga jual hari yang sama, tu memang beza. Itu namanya spread emas. Okay, so kalau anda dah simpan 2 tahun, confirm mesti you akan untung. Jelas ya untuk 5 dinar. Jadi matlamat 5 dinar untuk anak-anak muda dijadikan sebagai hantaran. Untuk orang yang biasa-biasa, yang bukan untuk perkahwinan, 5 dinar insya-Allah dia sangat sesuai untuk dijadikan sebagai dana menunaikan umrah untuk seorang. Seorang dah boleh pergi umrah dengan nilai 12,000 insya-Allah ya. Okey. Jelas tak untuk potensi 5 dinar 89%, tempoh 2 tahun. Bermaksud setahun peningkatan 5 dinar adalah sekitar dalam 40%. Alhamdulillah. Cik Zaini, good morning Cik Jenny. Selamat datang semua rakan-rakan yang belum lagi follow saya dulu. Okey, saya adalah active dealer daripada PG. Okey, dan saya dah ada pengalaman sejak tahun 2021. Saya dah ada 7,000 penyimpan emas. Alhamdulillah. Sekarang kita pergi ke item yang kedua. Item yang kedua kita adalah item 10 dinar. 10 dinar ni berat dia adalah 42.5 gram. 10 dinar. Ya Allah, saya memang suka sangat. Okay, 10 dinar ni insya-Allah dijadikan sebagai dana umrah juga untuk 2 orang. Suami isteri ada 10 dinar seketul macam ni, kecil je, dah boleh bawa suami dengan isteri menunaikan umrah. Yang kedua, 10 dinar ni dijadikan sebagai dana haji. Dana haji untuk golongan M40. M40 dia punya bayaran dia punya kos haji. Okey, adalah sekitar 23,300. Jadi sangat sesuai. Kenapa sangat sesuai? Tengok ya. Untuk berat 10 dinar 42.5 ni, harga pada tahun 2022 adalah 12,000. Manakala hari ini dia dah meningkat lebih daripada 25,000. Masya Allah, peningkatan di tuan-puan lebih daripada 13,000. Masya Allah, 13,000 bersama dengan 106%. Sangat-sangat banyak. Untung sangat-sangat. Sebab itulah selalu sangat mentor kewangan, iaitu Tuan Azizah Ali pesan, invest big, profit big. Nampak? 10 dinar lagi tinggi daripada 5 dinar. Okey, macam itulah kaedahnya. Okey, ada tak soalan? Sebarang soalan tentang kenaikan untuk item 5 dinar. Okey, 10 dinar ada tak? Kalau dah faham, untung ke tak untung? Cik Nik, untung ke tak untung untuk 5 dinar dan 10 dinar? Dua-dua untung. Okey, kalau gold bar macam mana kak? Untung tak? Saya selalu confuse. Saya nak beli gold bar atau dinar. Okey, kita tengok dekat gold bar. Gold bar saya bermula dengan item 10 gram. Kemudian pergi ke 20 gram. Kemudian pergi kepada 50 gram. Okey, kita tengok bersama-sama. Ini menarik ni. 10 gram 2 tahun lepas harga dia 3,200. Hai Kak Yati, selamat petang. Jemput follow saya. Siapa yang belum follow, bantu saya double tap juga ya. Dan 2 tahun kemudian, iaitu hari ini, harga 10 gram ni telah meningkat kepada RM6,000. Nampak RM6,000. Okay.
Ini bermaksud peningkatan dia adalah sebanyak 2,800 sama dengan 88%. Jadi daripada atas sampai ke bawah kita boleh nampak 2 tahun ini kenaikan memang lebih daripada 80%. Nampak? Untuk 20 gram daripada harga dia, tengok 6,500. Okey, dia telah meningkat menjadi RM12,000. Iaitu peningkatan dia sebanyak RM5,500 sama dengan 85%. Untung tak untung? Untung tak untung kalau kita tengok ni? Okey, kita tengok item yang terakhir 50 gram. 50 gram ni macam jarang-jarang orang bincangkan kan, orang tunjukkan. Jadi kita tengok untuk item 50 gram. Untuk item 50 gram, iaitu pada tahun 2023, harga dia baru RM16,100. Hari ini, tak buat apa-apa pun. Hai Puan Ija, tak buat apa-apa. Simpan dan peram saja emas ini, nilainya telah meningkat kepada RM29,900. Peningkatan sebanyak RM13,700. Sama dengan 85%. Jadi kesimpulannya dekat sini tuan-puan, as long as you simpan 2 tahunan ke atas, insya-Allah dapat kenaikan yang sangat luar biasa lebih daripada 80%. Bermaksud kenaikan dalam tempoh 1 tahun sekitar lebih 40%. Okey? Nampak jelas ya? Which is memang lagi tinggi tuan-puan daripada you letak duit, diversify duit daripada dalam duit SB ataupun tabung haji. Tapi kita masih kekalkan lagi SB dengan tabung haji. Sebab apa? Sebab kita nak diversify simpanan kita, terutamanya kita nak letak dana kecemasan. Bermula 3 hingga 12 bulan gaji di dalam SB atau tabung haji. Macam SB kan dia punya dividen sekitar 5 hingga 6%. KWSP pun 5 sampai 6. Tabung haji sekitar 3%. Which is emas peningkatan dia sangat-sangat luar biasa. Jelas jadi kalau dah jelas, tolong isi form dekat bawah. Untuk tekan button sign up. Okay, habis live ni saya akan bantu daftarkan. Sebab pendaftaran memang tak payah bayar apa-apa. Jadi untuk potensi emas 24K saya dah habis cerita. Okay, tentang harga emas 1 gram tadi, gold bar dan juga Dina. Nanti kita live sekali lagi, kita tukar tajuk. Kita sentiasa ada tajuk yang menarik sebab kita nak pandaikan rakan-rakan Go Saver. Okay, semua ada. Alamak, ada orang call pula. Okay, nanti kita sambung balik. Ada orang call pula. Okay, nanti kita jumpa lagi. Thank you so much. Siapa yang dah follow, follow dulu. Thank you so much yang dah follow. Okay, isi form dulu. Okay, Assalamualaikum.